Apa lagi? Aduh. Okey Gi, ada satu customer ni nak tanya lagi. Kereta tu offer. Dia masuk kunci senyap. Nak buka lampu pun tak ada. Selalu sebab apa lagi? Kebiasaan dia waktu offer ni dia kalau orang kunci ni tak menyala apa-apa tu banyak benda lah banyak. Salah satunya bateri, steering lock. Biasanya sekali offer ni kebanyakan steering lock lah masalah. Biasa penyelesaian dia kan dia kena repair steering lock ataupun bypass. Selalu aku nak cakap dengan customer macam mana lagi? Nak menyelesaikan macam mana emergency. Sekarang kereta customer ni dekat luar. Nak ketuk rumah kunci boleh ke? Ada. Dia kadang-kadang kalau emergency gitu kita boleh ketuk daripada steering lock tu nasib-nasib lah. Kadang-kadang dalam tu dia ada macam motor tu macam dalam main kereta budak zaman dulu Tamiya tu. Kadang-kadang ketuk dia bergerak boleh untuk release balik lock tu boleh on lah. Kadang-kadang kalau tidak tak kawin lah jawapan dia. Okey, kalau dah tu jalan penyelesaian dia kena towing lah. Kami pun ada sediakan towing juga. Nanti Papa Hal WhatsApp je. Nanti Papa Hal WhatsAppi saya. Call tak dapat WhatsApp tinggalkan pesanan, nanti saya akan balas lah. Okey, nanti Papa tekan bio di bawah. Okey, komen, share dan like.